Makanan-makanan yang ada kat kedai ni semua dah jadi favourite aku dah. Memang tak dinafikan kesyahduannya. Nama kedai ni Haji Dataran Ipoh Perak. Orang Ipoh kalau tak tahu kedai ni memang sajalah. Suasana dalam kedainya memang cantik. Kira tuan kedainya ni memang handai mendekor. Macam-macam menu dia memang ada. Dia memang ada tom yum, dia memang ada platter lah, western, pasta, semua ada. Dessert pun ada. Kira komplit lah. Yang ni combo platter A. Dalam ni ada fish and chip, fries, oglio-olio, nasi butter, chicken chop. Punya isi ikan memang tebal. Fish and chip dia aku boleh bagi A+ punya rasa. Dia punya sos tu yang padu tu. Oglio-olionya memang cukup rasa. Set ni kalau makan memang sengkak perut mama. Yang ni combo platter B. Dalam ni ada tom yum, ramen, sausage, isi ayam. Set combo platter ni memang kena makan 2 orang. Kalau makan seorang memang nyandol lah ceritanya. Tom yum inoki ni serius aku cakap memang menyengat. Yang ni set ayam penyet aci. Set